Apa beza mu'rab dan mabni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak anda perasan, bila kita baca teks bahasa Arab, ada perkataan yang baris hujungnya asyik berubah-ubah. Kejap baris depan, kejap baris atas, kejap baris bawah. Tapi, ada pula perkataan yang dari awal sampai akhir, muka dia sama, tak berubah langsung. Jom kita bongkar. Dalam Nahu atau tata bahasa Arab, semua perkataan secara umumnya terbahagi kepada dua kumpulan besar ni. Kita mulakan dengan kumpulan pertama, iaitu mu'rab. Apa itu mu'rab? Senang cerita, ia adalah perkataan yang fleksibel. Baris huruf terakhirnya akan berubah mengikut jawatan atau tugasnya di dalam ayat. Mari kita tengok contoh nama Muhammad. Apabila ia menjadi pembuat atau subjek, kita baca Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Hujungnya baris depan, dhammah. Tapi, bila ia menjadi objek, orang yang kena perbuatan, barisnya berubah. Ra'aitu Muhammadan, aku telah melihat Muhammad. Hujungnya jadi baris atas, fathah. Dan kalau ia berada selepas kata sendi nama, berubah lagi. Marartu bi Muhammadin, aku telah berselisih dengan Muhammad. Hujungnya baris bawah, kasrah. Nampak tak? Perkataan yang hujungnya sentiasa ikut keadaan macam inilah yang dipanggil mu'rab. Majoriti perkataan dalam bahasa Arab adalah dari geng ni. Sekarang, kita beralih kepada kumpulan kedua, mabni. Mabni ni sebaliknya, dia sangat teguh, keras dan tetap pendirian. Baris huruf hujungnya tidak akan berubah langsung, tak kira apa pun jawatannya dalam ayat. Letaklah dia dekat depan ke, tengah ke, belakang ke, atau selepas kata sendi nama, dia tetap maintain rupa yang sama. Contoh paling mudah ialah kata tunjuk seperti hadha. Kita tengok dalam tiga situasi yang berbeza. Situasi pertama sebagai subjek, Ja'a hadha, telah datang orang ini. Situasi kedua sebagai objek, Ra'aitu hadha, aku telah melihat orang ini. Situasi ketiga selepas kata sendi nama, Marartu bihadha, aku telah berselisih dengan orang ini. Perasan tak? Walaupun posisi dia dalam ayat bertukar-tukar macam perkataan Muhammad tadi, hujung perkataan hadha kekal dengan alif tanpa sebarang perubahan baris. Ia seolah-olah terkunci. Inilah yang kita panggil mabni. Selain kata tunjuk, banyak lagi geng mabni ni. Contohnya kata ganti nama diri macam ana, huwa dan anta. Semuanya tetap, takkan berubah baris hujungnya. Jadi, apa kesimpulannya? Mudah sahaja. Bila anda jumpa perkataan yang baris hujungnya boleh bertukar-tukar ikut kedudukan dalam ayat, itu adalah mu'rab. Perkataan ini sifatnya fleksibel. Tapi, kalau anda jumpa perkataan yang hujungnya degil, statik dan kekal dengan baris yang sama, tak kira apa yang berlaku, ia dipanggil mabni. Perkataan ini sifatnya tetap. Bila kita dah kenal dan faham beza dua konsep ini, barulah makin senang kita nak baca teks bahasa Arab walaupun tanpa baris. Semoga bermanfaat. Ila liqa, ma'assalamah.